Kau tengok Azlan Baki ni buat kerja pelik. Tak ada kena-mengena dengan tugas SPRM. Nak tahu ni jenayah ke tidak. Kau tengok ni Azlan Baki. Walaupun ini tak ada kena-mengena dengan tugas kau kan, aku tunjuk kau lah kan. Betapa bodohnya kau kan. Kau nampak tak ni? Yang ni kau kata tak ada kena-mengena dengan jenayah. Yang mana sebenarnya kau tak sepatutnya komen langsung tentang benda ni berkaitan dengan jenayah. Kau siasat je lah perkara ni berkaitan dengan rasuah ke apa ke. Kau tak tahu ke apa dah berlaku pada keluarga ni? Kau tengok ni. Lain kali kalau kau bertugas sebagai pencegahan rasuah, buat tugas kau sebagai pencegahan rasuah. Jangan masuk campur hal PDRM pula. Bab-bab jenayah tak ada kena-mengena pun. Inilah dia kan. Aku pelik betul lah kerajaan sekarang ni. Azlan Baki ni. Dulu Rafizi kata nak tangkap kau, tapi biarkan. Apa dah berlaku? Akhirnya semakin hari semakin pelik dia menjalankan tugas. Dia boleh komen pula benda ni tak ada kena-mengena pun dengan jenayah. Sedangkan hal ni sama ada jenayah ke tidak tak ada kena-mengena pun dengan bidang kuasa tugas dia. Bodoh tu.